Cara nak buat lengan untuk orang plus size. Yang pertama, ukur je kerut lengan depan dan belakang. Anda tak payah fikir basi ke tak basi. Ukur je dekat bahagian hujung ni. Dah dapat depan tadi 12, ukur pula belakang. Saya dapat total semua 26 ukuran kerut lengan. Ukuran tadi adalah ukuran sekali dengan basi. Dan apabila dia dah siap jahit, ukuran tu dia akan tolak dalam lebih kurang dalam 2 inci ataupun 1,5. Bila dah siap lah. So 26 tolak dalam 2 inci dia akan jadi 24. So ukuran 24 adalah ukuran siap untuk baju plus size ni. Oleh kerana sekarang trend orang pakai baju kurta, anda boleh gunakan formula lengan kurta dekat dalam ni. Okey, ni satu case yang bestnya. Lerang ni lerang 45 ataupun mungkin kurang daripada 45. Okey, ada 4 lapis kain. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis kain. Saya dah ukur. Garisan merah pergi sini, merah pergi ke garisan ni. Ini adalah ukuran tinggi kepala lengan. Sepatutnya dada bahagi pada 8 dia akan berhenti kat sini. Akan tetapi, daripada puncak atas nak pergi ke sisi, tak dapat. Apakah formula nak memastikan dia dapat? Formulanya adalah, ni, berapa ukuran ni? Adalah total kerut lengan bahagi 2, tolak setengah. So tadi, kerut lengan tadi 26. 26 bahagi 2 sama dengan 13. So 13 kena tolak dengan setengah. So kena dapat 12 inci setengah. Apabila saya ukur daripada puncak atas, nak dapatkan 12 inci setengah, terlajak. Maksudnya tak cukup lah. So saya kena ke bawahkan sikit. Ni ngam-ngam je. Faham ke? Kalau faham tak faham dulu. So garisan biru tadi hanyalah panduan untuk menceritakan tentang ukuran tadi. Kemudian anda jarakkan dalam 1 inci pergi ke sini. Lepas tu barulah buat garisan yang sebenar untuk dapatkan lengkungan kepala lengan. Berpandukan buku lagi. Kita masih menggunakan buku. Okey, pertama kita gariskan dulu daripada puncak atas ni pergi ke bahagian ni. Bahagian yang pertama ni. Saya ganjakkan dalam 3/4 jarak dia. Lepas tu saya turunkan. Lepas tu saya lengkungkan begini. Okey, saya refresh balik. Yang ini saya bagi pada 3 poin. Okey. Daripada poin sini 1, 2, 3. So 3 poin telah dibahagi. Poin yang pertama saya ganjakkan 3/4. Okey, sini ni antara ni dengan sini. Kemudian bahagian ni dengan bahagian hujung ada tengah dia. So, saya masukkan lebih kurang dalam setengah juga. Suku pun boleh. Kalau tak nak banyak, suku pun boleh. Ni sebab apa saya kerut lebih? Sebab saya nak dapatkan ukuran kerut lengan 26 yang saya perlukan tadi tu. Kemudian kita boleh ukur balik lah. Okey, sekarang saya ukur. Saya tunjuk pada anda real . Kita ukur terus. Berapakah ukurannya? Ada tak kita dapat 13? Kita perlukan 13 sama seperti yang kita perlukan, iaitu kerut lengan 26 bahagi 2 sama dengan 13 kan? Okey. Tapi kenapa tadi cikgu tolak setengah inci? Sebab kita akan cover balik dengan lengkungan. Okey, macam sekarang saya dapat dalam 13 suku lah. So okey lah. Kalau boleh yang ni kita nak kurangkan sikit supaya dia jadi 13 je. Ngam-ngam je lah. So 13. Cover balik. Jom kita potong. Makanya dah siaplah potongan lengan kanan dan kiri untuk baju plus size ni. Ukuran dada dia adalah 48. So apa pendapat anda? Kalau anda nak lagi tips video jahitan, anda boleh komen dekat sini. Saya tengah kejam menyiapkan 90 video. Anda dah tengok video keberapa dah? Dan bagi siapa yang nak menyokong Jom Terbang, dialu-alukan untuk membeli barang jahitan yang berada di showcase kami. So boleh follow kami sekarang dan komen apa yang anda nak saya buat video lagi.